Salam sejahtera kawan-kawan. Saya Nur Afika Fatirah binti Muhammad Nur, wartawan cilik anda pada hari ini. Kawan-kawan suka membaca tak? Dengan membaca, kita dapat peroleh banyak ilmu pengetahuan. Bab kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Hari ini, kita adakan program Jom Baca Bersama Nikmati Masa Ini. Semua warga sekolah akan meluangkan masa untuk membaca buku selama 10 minit. Jom sama-sama kita saksikan. Sekarang saya bersama salah seorang murid Sekolah Kebangsaan Gua Perahu. Hai, nama awak siapa dan boleh nyatakan dari kelas mana? Nama saya Nurwati Mariam Tebrazak. Saya dari 6 ITM. Awak suka membaca tak? Ya, saya sangat suka membaca. Apakah faedah dengan aktiviti membaca? Saya dapat mengisi masa lapang dan meningkatkan ilmu. Apakah perasaan anda bila Jom Baca Bersama diadakan? Sangat seronok kerana dapat meningkatkan ilmu semua murid di sekolah ini. Terima kasih Watif. Sama-sama Afiqah. Assalamualaikum cikgu. Cikgu baca buku apa tu? Waalaikumsalam Vika. Hari ini cikgu membaca buku Setahun Bersama Kerajaan Madani. Boleh cikgu kongsikan sedikit? Baik, tentang Setahun Bersama Kerajaan Madani ini, iaitu tentang pemerintahan kita, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan-kerajaannya bersama ni di bawah kementerian-kementerian yang ada di dalam kerajaan Malaysia. Contohnya Kementerian Sains dan Teknologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Semua ini meliputi susun atur untuk membina negara Malaysia supaya membangun dengan lebih maju jaya. Terima kasih cikgu kerana boleh kongsikan sedikit. Sama-sama, dan saya harap Vika pun menanamkan sikap suka membaca. Sekian saja dari saya dan warga Sekolah Kebangsaan Gua Perahu. Membaca meningkatkan jati diri insan. Bangsa membaca, bangsa berjaya.